sama, macam dalam hati juga sama lah. Kalau ada nanti ada kedai macam ni. Polis mengesahkan sedang menjalankan siasatan berhubung rakaman video tular yang mendakwa sebuah kenderaan polis melanggar lampu isyarat merah di persimpangan NSK, Jalan Haruan 2, Seremban pada 16 September lalu sekitar jam 12.20 tengah malam. Ketua Polis Daerah Seremban, ACP Muhammad Hatta Cik Din berkata, pihaknya telah mengenal pasti keadaan sebenar insiden dan tindakan dalaman akan diambil selepas siasatan selesai. Tambahnya lagi, setiap pegawai dan anggota polis tertakluk kepada peraturan jalan raya, kecuali dalam situasi kecemasan yang memerlukan tindakan segera. Jika terbukti berlaku pelanggaran prosedur, tindakan sewajarnya akan diambil mengikut undang-undang. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menimbulkan kekeliruan. Kat situ lah tempat macam kedai tengah rambut dekat dalam blok lobi. Macam dia pinjam kedai yang sama, macam dalam hati juga sama lah. Kalau ada nanti ada kedai macam ni, polis. Oh, bidil lang kita feel like sel. Ada kedai macam ni, polis. Oh, bidil lang kita feel like sel.